Iran tak ada air defense. Gini ya, okay. Ada satu sejarah panjang yang tuan-tuan kena belajar. Pertama adalah perang 5 hari 1967. Yang dipanggil perang Arab Israel. Okay, perang 5 hingga 10 hari bulan Jun. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perang 6 hari. Yang berlaku pada 5 hari bulan Jun hingga 10 hari bulan Jun 1967. Perang inilah yang kita pelajari sampai sekarang. Nanti sambungan daripada perang ni saya sebut pula perang tahun 1973. Dan kesan daripada perang itulah sampai sekarang. Negara-negara Arab tak ada jet pejuang. Bila berlaku saja perang tahun 1967, Amerika pada waktu itu sibuk dalam perang di Vietnam. Di mana dalam perang tersebut, Amerika masuk dalam perang Vietnam tahun 1955. 12 tahun perang Vietnam, Amerika masih lagi tak menang. Dia buang banyak duit dalam perang Vietnam. Pada masa yang sama, marhum Gamal Muhammad Nasir. Okey, marhum Gamal Muhammad Nasir mengajak negara-negara Arab untuk berkombinasi bantu Palestin mendapatkan kemerdekaan dengan menghalau Israel keluar. Bila saja perang tahun 67, negara-negara Islam bergabung dalam perang konvensional yang kita mahir. Kita ada tentera daripada Mesir, kita ada tentera daripada Syria, kita ada tentera daripada Jordan, dan kita ada pakatan rakyat Palestin yang lari tapi mau berjuang daripada sempadan Lebanon. Kalau tuan-tuan tengok dekat wiki, ada yang menunjukkan data yang menunjukkan 400,000, ada data menunjukkan 500,000 tentera Islam. Dan Israel hanya ada 240,000 orang tentera. Dan Israel juga tak ada jet pejuang. Dalam perang tersebutlah combat Islam ni masuk dengan wilayah yang paling besar daripada Sinai. Ingat tahun 67. Dan pada tahun 66, di Amerika Syarikat, bila saja kena bunuh Presiden John F. Kennedy, ada seorang presiden nak bertanding. Dan pada waktu itu, Israel telah menyedari bahawa kedudukan mereka di rantau Arab mulai rapuh. Kerana negara-negara Arab yang dipecah-pecahkan dulu dengan harapan lemah, kini mula bersatu. Nak melancarkan perang ke atas Israel untuk memerdekakan Palestin. Maka tahun 67 ada pilihan raya bagi menggantikan Presiden John F. Kennedy. Maka salah satu calon yang bertanding adalah Nixon. Bila Nixon bertanding, Yahudi dah mula sedar. Mereka tak boleh minta bantuan daripada United Kingdom yang menubuhkan negara Yahudi haram tahun 48, kerana UK juga bukanlah kuasa yang kuat selepas Perang Dunia Kedua. Maka mereka masuk dan mula campur tangan dalam politik Amerika dengan melobi calon-calon yang menang dengan dana yang dipanggil sebagai dana Israel. Dan dana Yahudi inilah telah memenangkan Presiden Nixon, dan kemudian Nixon melantik seorang setiausaha negara menjadi Yahudi yang pertama. Nama dia Harry Kissinger. Jadi Harry Kissinger menjadi Yahudi pertama masuk. Dan ketika itu fokus Amerika adalah dalam Perang Vietnam. Kerana mereka dah 12 tahun di Perang Vietnam dan mereka tak menang dalam Perang Vietnam. Tapi waktu yang sama, Israel mengalami kekangan kerana negara Arab mula bergabung. 4 negara Arab bergabung untuk menghalau mereka keluar daripada tanah Israel. Maka dengan itu, bila adanya wakil Yahudi sebagai orang yang kedua paling kanan dengan Presiden, iaitu Harry Kissinger. Harry Kissinger minta Amerika membekalkan 107 jet pejuang. Jadi tentera Islam mengambil masa berkubu untuk berkumpul di pintu Sinai, berkubu dan berkumpul di pintu tebing barat, dan berkubu dan berkumpul daripada Bukit Golan, Syria, masuk sampai ke Bekaa Valley di Lebanon. Dengan kedatangan 107 jet ni lah, jet-jet pejuang ni telah menggebom ketumbukan tentera Islam yang mengambil masa untuk bergerak daripada jalan darat. Ini perang tahun 67. Okey, bila selesai perang tahun 67, maka satu-satunya yang dipelajari oleh Barat adalah jangan bekalkan negara Islam dengan dengan jet pejuang. Kerana mereka boleh menyediakan askar yang ramai. Kerana Islam sekarang ada 600 juta penduduk, Israel hanya ada lebih kurang dalam 10 juta penduduk. Tetapi kekuatan ketenteraan inilah yang disekat kepada negara Islam. Tahun 73, negara Islam bergabung lagi dengan 10 negara. Arab Saudi menyertainya, kemudian Sudan juga menyertai, Libya mula masuk untuk bantu Mesir, kemudian Syria dan juga Lebanon sebagai negara, Iraq juga menyertai perang. Dalam tahun 1973, tentera Islam mencapai 900,000 orang dan Israel hanya ada 240,000 orang tentera. Kenapa kita kalah teruk dalam perang ini juga adalah kerana persenjataan Mesir dan persenjataan udara. Di mana tentera Islam pada waktu itu tak boleh membeli jet-jet pejuang daripada semua sekutu Israel. Yang ada jet pejuang masa itu adalah Amerika Syarikat, dia tak nak jual. Yang ada jet pejuang pada waktu itu adalah UK, Perancis, mereka tak nak jual. Rusia ada jet pejuang tapi dia tak jual kerana pada waktu itu Rusia juga terlibat dalam perang pelepasan kuasa komunis di Eropah Timur. Jadi jawapan sampai sekarang, negara-negara Islam ni tak ada akses untuk beli jet pejuang. Kecuali Rafale yang dibekalkan oleh Perancis. Itu pun jumlah dia tak banyak. Kerana Perancis bekalkan hanyalah untuk tujuan persahabatan bagi mendapatkan minyak daripada negara Arab. Kalau saya salah informasi, betul kan? Tetapi jumlah yang ada di Qatar dan Arab Saudi, kalau mengikut review saya yang dulu, tak lebih daripada 40 biji. Saya rasa Arab Saudi ada 18, kemudian Qatar ada 22 biji.
Dan jet-jet pejuang Rafale ni bukan jet pejuang generasi baru. Dia bukan generasi ke-5, apatah lagi generasi ke-6. Jadi bila berlaku dalam perang ni, salah satu daripada kelemahan Islam adalah daripada dulu kita tidak memiliki apa yang dipanggil jet pejuang. Dan akses mudah yang diperoleh oleh Israel setiap kali menyerang negara Islam adalah akses udara. Ini tuan-tuan harus faham. Kalau tuan-tuan tanya kenapa tiada jet pejuang, inilah yang kita ceritakan daripada perang tahun 67, perang tahun 73.